Okey, soalan yang sama, iaitu yang berkaitan dengan cuboid, cube shaped container, iaitu satu bekas berbentuk cube begini, mempunyai sisi 16, 16, 16 dan 16. The container is partly filled with water. Bekas ini dipenuhi sebahagian dengan air, right? Then calculate the volume in cm cube of water needed to fill up the container. Kirakan isi padu dalam sentimeter air yang diperlukan untuk mengisi bekas ini. Baik, kalau kita tengok sini, bekas ini telah diisi 10 cm tinggi air. Dan kalau kita tengok dalam soalan ini diberi bahawa ini cube shape container. Jadi berarti dia punya side sini, dia punya sisi 16, sini pun 16 dan sini pun 16, tapi yang diisi 10 cm. Jadi sekarang ditanya berapa banyak lagi yang kita kena isi supaya air penuh. Jadi untuk bolehkan air ini penuh, kita mestilah isikan iaitu lagi sebanyak ini tingginya. Dan kalau kita anggap ini pun satu lagi bahagian container yang mana dia punya sisi ialah 16 cm dan 16 cm dan tingginya 6 cm, maka kita menggunakan isi padu 16 kali 16 dan kali tinggi saja, iaitu 16 kali 16 kali 6, 16 kali 6 96, dah dapat inilah 256, dan kali dengan 6, 6 kali 6 36, 65 30, 33, 6 12, jadi 1536 cm padu. Right? Okay, of course saya suka kalau kamu cuba dulu soalan ini sendiri ya. Baik, kita tengok satu lagi soalan yang juga mudah, iaitu yang melibatkan soalan yang menggunakan Pythagoras theorem. Kita ada sini soalan yang mana kita diberi right, I can draw this. Now this is 12 cm, this is 5 cm, and this is 11 cm. And this is A, B, C, D, E. Okay. Now you are supposed to find this part, AB. You're given this is 7 cm. Kita diminta cari yang ini. Okay. Sorry, yang ini AB. Baik. Kita dah belajar Pythagoras theorem dan untuk mencari ini kita perlukan sisi ini dan diberitahu dah diberi, dan cuma kita perlukan sisi ini saja. Boleh dapat? Boleh dengan menggunakan apa? Segitiga A, D, E. Betul? Alright. Sini ada 12, sini ada 5. Jadi berapakah kita akan dapat nilai dia sini? Saya ubah sini, ini adalah 13 ya. 13. Oh, betul 12. That's right, 12. Jadi kalau siapa yang masih ingat lagi ratio dia, tentulah sekali kamu boleh ingat yang ini kalau sini 5, 12, ini mesti 13. Betul tak? Sebab kita menggunakan ratio ataupun nisbah yang berkaitan dengan Pythagoras theorem, iaitu kita dapati AD square equals to 12 square plus 5 square. Jadi 144 plus 25, you get 169. Therefore AD equals to the square of 169 equals to 13 cm. Okay. Now once you got this, kita dapat 13 cm sini, kita tahu ini 11 cm, maka jumlah dia ialah berapa? 13 dengan 11 ialah yes 24. Sini 7. Bolehkah kita dapat AB? Boleh dengan menggunakan Pythagoras theorem juga. Jadi di sini kita boleh gunakan Pythagoras theorem bahawa AB square, AB kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2. So ini 49 tambah dengan 24 ni ialah berapa? Kamu boleh guna kalkulator. 24 kali 24 16, 96,
48 jadi 6, 13, 576. So 576. 576 plus 49. 576 plus 49. What do you get? 15, 12, 6 to 5. So 6 to 5. 6, 2, 5. Jadi AB sama dengan berapa? Sama dengan punca 625. Punca kuasa 2625. Dan sama dengan 25 cm. Itulah jawapannya.